IRCC daripada Iran telah isytihar dan juga lan ataupun melau kata apabila Amerika Syarikat dan juga Israeliah buat nak menghatalkan akan negara dia, tak kira dengan secara terus-terang ataupun dengan secara tang-om, maka sekarang learning tu tangi daripada kalangan tentera yang duduk letak dah di atas mecik untuk nak pecekkan akan bom ataupun cerwak menuju kepada Amerika Syarikat dan juga kepada Israeliah. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya? Ikuti bersama di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara, ibu bapa yang diikuti bersama, dan saya ucap terima kasih semua yang mana diikut di dalam ruangan video YouTube FC Cinta Nabi dan juga page yang bernama Mahmah. Hari ini pada tanggal 24 bulan 1 tahun 20 ni, maklumat yang terbaru yang saya pungut daripada grup live dan juga beberapa wartawan daripada luar negara termasuk Al Jazeera. IRCC ataupun daripada kata Iran saat itu telah dilaporkan dan isytihar dengan secara kekerasan. Dia katakan di dalam isytihar daripada pobo dia ataupun pembancakan, boleh dikatakan juga pengurus perkenaan dengan senjata, kata tangi dia sekarang learning daripada penggawai-penggawai hak dok kerja dia tu dok tak tangi di atas pum siap-siap dah. Nanti nak pecek dah apabila dikosek, apabila ditehek, apabila diharu oleh Amerika Syarikat dan juga Iran, maka tangi saat itu akan pecek lah daripada bom ataupun carwak soruh hak dia dok letak dah tu untuk pergi kepada seteru. Maka dia isytihar dengan secara rasmi, siapa-siapa berani untuk nak memusnahkan akan negara Iran, kerana negara Iran ni duduk di dalam orang panggil kukam, ada orang mari duk buat anyanyo terhadap negara Iran, seperti orang hak duduk dalam mata sekarang ni, nanti nak putuskan negara Iran tu ialah Amerika Syarikat dan juga Israeliah. Maka Iran kata sekarang ni kami letak dah tangi kami ni nanti nak pecek butir dah. Apabila berlaku haru ataupun kosek oleh Amerika Syarikat dan juga Israeliah, maka pecek ni akan tepuh lah. Kemudian apabila tepuh, menentuklah akan menuju kepada sasaran, duduk di dalam sasaran siap dah. Orang panggil duduk dalam pau hak dia siap dah. Itu yang telah dilaporkan oleh IRCC ataupun POBO ataupun pembancakan daripada Iran. Itulah maklumat yang pertama untuk saudara yang diikuti bersama di dalam video ni. Seterusnya, maklumat yang kedua iaitu berkenaan dengan pihak Israeliah masih duk mengkancau lagi. Pada hari ini juga pada tanggal 24 bulan ni, tanggal 24 bulan 1 tahun 20 ni, telah dilaporkan oleh pihak Today Palestine ataupun dikatakan berita harian daripada Palestina telah berkata bahawasanya daripada Israeliah masih dihatai lagi ataupun mengkacaukan mengharu-haru lagi di kawasan West Bank pada hari ini, maka dia masih menghalaukan dan buat peranyai kepada rakyat-rakyat yang ada di kawasan West Bank. Maka dalam hal tu juga hari ini tu ditakakkan warga Palestina, ada warga West Bank saat itu di kawasan West Bank akan warga Palestina ditakak oleh pihak pegawai kerajaan Israeliah daripada polis dia tu takak pula 5 orang daripada warga Palestina di kawasan West Bank. Itu hak berlaku pada hari ini yang masih duk berlaku terhadap rakyat-rakyat yang ada di sana. Seterusnya, maklumat yang ketiga pada hari ini juga dilaporkan oleh pihak Iran juga. Dia kata tak kira lah lagu mana keadaan nak jadi lagu mana masa depan ni, maka semua tu daripada rakyat-rakyat dia, tak kira duduk di mana, luar pada negara, suruh klik belakang. Suruh klik kepada negara Iran untuk rakma ataupun untuk menerima dan nak menjaga keadaan negara, nak lawan keadaan seteru yang nak memusnahkan akan negara kita. Di mana rakyat Iran yang ada, tak kira di mana tempat, di negara mana,
suruh kembali kelik kepada negara dengan secepat mungkin. Oleh kerana buat persiapan untuk nak mempertahankan dan nak menahankan akal serengi yang nak serangkan oleh Amerika Syarikat dan juga daripada Israel. Maka dalam hal itu juga Ayatullah ataupun Khamenei Ayatullah telah buat beristihad kata Amerika Syarikat sekarang learning tu minta nak cara-cara dah weh. Maka pihak Ayatullah dan juga daripada Perdana Menteri hak dia dan juga menteri-menteri yang lain lagi kata molek lah, lebih molek lah Amerika Syarikat tu minta nak bersemuka, nak bersemeja ataupun nak cara-cara terlebih molek. Molek bagi dia. Tetapi bagi kami tak ada molek sekarang pun. Dah. Maka kami tak akan masuk di dalam penipuan dah. Tak akan kena orang panggil daripada nak cara-cara orang panggil cara-cara complong. Tak usah dah. Kami tak usah pakai dah permintaan daripada Amerika Syarikat dan juga Israel kerana mereka itu adalah cara-cara complong ataupun bersemeja yang pelesu, perkataan yang pelesu saja. Dan kecek-kecek apabila kami sanggup seperti mana berlaku di dalam Gaza, kecek apabila daripada para mujahidin yang ada Palestina tu sanggup, maka demo menyalahi daripada kecek. Lalu itulah ia kata kami tak sanggup dah daripada cara-cara complong ataupun bersemeja dengan secara pelang-pelang ataupun bohong saat itu. Itulah maklumat ringkasan untuk saudara yang ikuti bersama di dalam video ini.